Nanti kita pergi ke Sabak Menam. Sekarang ni aku nak ambil mood dulu. Jalan-jalan kat Perak dulu. Dulu dalam 2 tahun lepas aku rajin juga ular-alik Sabak Benam, Sungai Besar, Sekincan, naik motor. Sekarang ni dah kurang lah. Kalau tak berapa sangat. Kalau pergi pun naik kereta. Nantilah bila ada mood yang sesuai, aku akan pergi. Sedap ni corner ni. Aja. Kejap. Kenapa lah aku U-turn? Aku silap lah. Sepatutnya aku lalu jalan tu. Aku pandang U-turn tu, aku suruh U-turn. Alah, ruginya. Aku nak jalan situ. Ni mesti Touch and Go ni habis. Ataupun sesat. Sebab biasa aku datang sini sekadar nak enjoy je. Sampai situ U-turn. Aduh, aku nak jalan-jalan. Tak apa lah, patah balik aku jalan lama lah. Exhaust dia. Tengoklah saiz exhaust dia tu. Gegar otak. Bapak kuat. Bagi di depan tak sanggup aku mendengarnya. Siapa hon? Tak berkelip lagi. Boleh lagi kot depan. Selagi tak berkelip minyak ni, kita depankan lagi. Gila-gila weh. Ni konvoi apa ni? Hati lah siap. Woohoo. Oh, nyawa pergi kedai makan. Ramai lah. Tapi tak banyak sangat macam apa ni, Ducati Panigale kan. Kebanyakan dia Ducati Strada, apa dah nama, dengan Monster. Tak berkelip lagi. Boleh ni stesen minyak depan tu lah. Tapi tak elok sampai dia berkelip. Takut pump tu tersedut apa kotoran tu kan. Segala yang telah yang ku bayang. Wah. Oh, banyak kereta. Depan belakang banyak. Aduh, dah keluar sikit pula motor tu. Dia ni betul lah. Oh, dia dah buat dia batu. Kalau tak jalan tadi tu tembus sini. Jalan lama. Tapi entah kenapa boleh terpisung kepala otak aku ni. Nak U-turn balik. Dia bukan macam bau ikan masin tau. Dia macam bau laut. Laut masin. Sebelah ni sungai ni. Oh, BM dah bayu dah siap. BM bayu you.
Boleh lagi ke? Ai, banyak busy oh. Wah, aku tak tahu lah dia ni. Ini nombor pelik apa ni? Macam motor punya nombor pelik. Oh man, cuaca dah mendung-mendung. Harap-harap sempat lah balik. Macam ada hujan je depan tu. Aduh. Awak jalan melekuk-lekuk. Suatu hari nanti aku nak Yamaha Sport juga. Suatu hari nanti. Oh, motor Harley dah baksen. Jadi besen. Oh, santai lah. Oh, kau telinga weh. Cukup main kuat lagi oh. Oish, dah hujan pun. Hujan lalu je lah tadi. Aish. Basah kasut. Aish. Kira lebat juga lah tadi. Berapa takung lah. Bukan tak nak layan time hujan, tapi kamera ni lah tak boleh nak apa, waterproof. Lebat tu. Aku risau kamera aku ni. Kamera aku ni sebab dah pakai apa, orang panggil tu mic adapter. Bila dah pakai mic adapter, dia dah bukan waterproof dah. Bila-bila masa je boleh rosak. Boleh celah ni. Pergi kat stesen minyak tu, singgah situ, kemakan jap, lepas tu balik. Sempat lagi ni, boleh. Eish, kenapa orang nak masuk kiri je dah jam secara mengejut? Tak boleh ke tunggu dulu? Jenis orang tak nak pandang kiri kanan dulu tau, walaupun jalan tu depan jalan sahala dia. Kadang-kadang ada kenderaan sebelah dia. Masyuk lah. Dia hujan lalu je ni. Aku tak tahu lah tempat kuasa rumah aku dah hujan ke. Berhenti sini dulu lah. Call tu orang rumah. Sekejap guys. Sana gelap gila. Mana mau angkai? Lagi dia potong. Uish, salanjun aku kalau tak ni.
Tak balik betul. Baik balik dengan cepat. Dah baju hujan tak ada. Hey, tak nak aku spender basah. Ini pula kabut lah Myvi ni. Bahaya betul. Woi, dah gelap. Ya Allah. Kiranya belah-belah batu gajah ataupun seriver macam tu kot. Belah-belah sana hujan. Sempat lagi ni balik ni. Tolonglah sempat balik. Tapi aku dah rasa sejuk ni. Aku boleh rasakan depan tu dah mula dah. Oh, sini pun dah hujan dah tadi. Astagfirullah, macam mana tutup ni? Okay, dah tutup. Stesen minyak depan sikit weh. Dan lagi basah ni. Aku risau kamera ni lah masalah. Itu masalah aku sekarang ni. Allahu Akbar. Bodoh lah jalan ni. Kata tak hujan. Selek. Sepeda basah. Sepeda ku basah. Bodoh. Jauh lagi ni kalau nak pergi pun. Aku dah ikat weh benda ni. Janganlah rosak kamera. Janganlah. Tak akan berulang lagi. Ku janji. Terimakanlah kembali kasih. Cicancong, cacicang-cicong. Depan sikit Sikit Tolong. Sepeda ku basar. Allah, dah lecak. Bencinya seronok tu memang seronok. Basah-basah tapi kamera ni weh. Oh shit man. Berhenti sini lah. Okay, stesen minyak. Berhenti kejap. Tak sukanya. Tak suka. Uish, mengecik sampai sini. Weh, berik licin weh. Ini undur pula. Janji kamera ni kena selamat ke dulu. Ramai-ramai ini.
Kalau aku mampu mungkin aku akan cari motor ni, nak hantar lah motor second hand.